Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 iaitu persembahan subjek EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Yang pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Nafalul Aslam bin Muhammad Nazlan, Option Music, PISMP Ogos 2328 dan nama pensyarah bagi subjek ini ialah Cik Mahdiah binti Muhammad Sufian. Pertama-tama sekali, saya akan membentangkan tentang apa kehendaki iaitu soalan tugasan 3. Tugasan 3 iaitu persembahan tugasan individu. Transformasi pendidikan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memasukkan elemen kreatif, inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi ke arah melahirkan warga negara global. Pelajar dikehendaki menghasilkan persembahan melalui rakaman video bagi menilai kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar ke arah melahirkan warga negara global. Yang pertama-tama sekali, saya akan membentangkan tentang isi kandungan pada pembentangan hari ini. Itu yang pertama, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada mobiliti sosial. Yang kedua ialah isu-isu perubahan pendidikan semasa. Seterusnya, kesan isu-isu perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial ke arah melahirkan warga negara global. Keempat, cabaran pelaksanaan perubahan pendidikan. Kelima, cadangan penambahbaikan kesan perubahan pendidikan. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Yang pertama sekali iaitu pengenalan. Apakah itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial ialah pergerakan individu atau kumpulan dalam hierarki sosial, sama ada naik atau turun dalam status sosial. Nawi 2020. Ia menunjukkan peluang individu mengubah kedudukan sosial melalui pendidikan, pekerjaan, kemahiran atau peluang ekonomi. Mobiliti sosial bukan sahaja melibatkan aspek ekonomi tetapi juga dalam pendidikan, budaya dan jaringan sosial yang membolehkan individu mencapai pembangunan potensi penuh. Pendidikan berperanan sebagai alat utama untuk mobiliti sosial kerana ia memberi asas pengetahuan, kemahiran dan nilai yang meningkatkan peluang pelajar untuk berjaya dalam masyarakat. Dengan mobiliti sosial yang tinggi, masyarakat dapat mengurangkan ketidaksamaan peluang sekaligus menyokong pembangunan warga negara yang lebih berdaya saing di peringkat global. Jadi apa yang saya faham ialah mobiliti sosial menerangkan tentang perkataan hierarki. Dengan secara yang mencari yang mudah, saya boleh terangkan apa itu contoh hierarki seperti ini. Terdapat dalam raja tersebut seperti piramid. Saya akan terangkan iaitu macam sekarang kita lihat dahulu struktur masyarakat tradisional di Malaysia. Seperti yang ditunjukkan di dalam raja tersebut, masyarakat dahulu terbahagi kepada dua kelompok utama. Yang pertama ialah kelas memerintah yang terdiri daripada diraja dan bangsawan. Mereka memiliki kuasa politik dan ekonomi yang dominan dalam masyarakat. Kedua, kelas diperintah yang merangkumi rakyat jelata iaitu mereka yang telah merdeka dan hamba yang berada pada lapisan terbawah masyarakat. Jadi perbezaan kelas ini jelas menunjukkan bahawa peluang seseorang untuk meningkatkan status sosial adalah terhad tanpa akses kepada pendidikan dan sumber daya. Pendidikan berperanan sebagai alat mobiliti sosial yang penting. Sebab apa? Sebab ia memberikan individu daripada kelas diperintah peluang untuk mengembangkan kemahiran, memperoleh ilmu dan membuka pintu kepada peluang ekonomi dan profesional yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan membantu memecahkan batasan struktur sosial tradisional dan membolehkan pelajar dari lapisan masyarakat yang lebih rendah meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat. Itulah contoh apa yang boleh saya terangkan secara mudah terhadap hierarki yang berada dalam mobiliti sosial. Seterusnya, kita akan pergi kepada isu-isu perubahan pendidikan semasa. Jadi, inilah isu-isu perubahan pendidikan semasa yang telah saya pilih. Saya telah memilih 6. Antaranya ialah yang pertama ialah pelan induk baru
yang baru dikenali baru-baru ini, RPM 2026-2035. Jadi, pelan ini telah menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Ianya menekankan kepada transformasi pendidikan secara menyeluruh dan bersepadu. Konsep utama yang diperkenalkan ialah pendidikan sebagai satu kontinum. Apakah itu kontinum? Secara ringkasnya yang boleh saya terangkan ialah sesuatu yang berterusan lah. Sesuatu yang berterusan dan tidak putus, di mana elemen-elemen di dalamnya berubah secara beransur-ansur tanpa ada garisan pemisah yang jelas. Jadi, perkara ini bermula dari tadika, kemudian sekolah rendah dan menengah, dan seterusnya institusi pengajian tinggi. Di pendekatan ini memastikan pembelajaran murid bersambung secara strategik dan tidak terputus di peringkat tertentu, sekaligus menyediakan asas yang kukuh untuk pembangunan akademik dan kemahiran sepanjang hayat. Selain itu, pelan ini juga memberi penekanan khusus kepada pendidikan percuma bagi golongan B40 dan individu berkeperluan khas iaitu OKU di peringkat tinggi. Jadi, inisiatif ini bukan sahaja mengurangkan halangan kewangan dalam pendidikan tetapi juga memberi peluang kepada semua, tanpa mengira latar belakang sosioekonomi untuk mengakses pendidikan berkualiti. Jadi dengan pendekatan isu semasa yang saya telah letak ni, pelajar daripada masyarakat yang kurang bernasib baik dapat memperoleh ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing. Seterusnya, meningkatkan mobiliti sosial mereka dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah perubahan umur dan kemasukan. Perubahan umur dan kemasukan ni bermula pada tahun inilah. Jadi kanak-kanak ni akan mula memasuki darjah 1 pada umur 6 tahun. Di sebelum ni mungkin mereka masuk darjah 1 pada umur 7 tahun kan. Jadi perubahan ini dilakukan untuk memastikan murid mempunyai asas pembelajaran yang lebih awal dan bersedia menghadapi cabaran akademik di peringkat rendah. Selain itu, pendidikan prasekolah kini diwajibkan untuk kanak-kanak berumur 5 tahun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua murid menguasai kemahiran asas dalam literasi dan numerasi sebelum memasuki sekolah rendah. Jadi dengan penguasaan awal ini, murid akan lebih bersedialah untuk mengikuti pembelajaran yang lebih kompleks. Seterusnya, meningkatkan peluang kejayaan akademik dan membuka ruang untuk mobiliti sosial yang lebih baik. Langkah ini juga membantu menurunkan jurang pencapaian antara murid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi. Dan seterusnya ialah pentaksiran dan ujian standard. Uh, Pentaksiran dan ujian standard ni dia telah memperkenalkan iaitu Malaysia Learning Matrix. Malaysia Learning Matrix ni ialah sistem pentaksiran standard nasional. Dia pentaksiran ini menumpukan kepada subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Ianya untuk memastikan murid menguasai asas penting yang diperlukan bagi perkembangan akademik mereka. Jadi pelaksanaan ujian standard ini bermula pada tahun 4 untuk subjek-subjek teras dan diteruskan pada tingkatan 3. Jadi untuk menilai tahap pencapaian murid lah tujuannya lah. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan penilaian yang lebih konsisten dan menyeluruh, membolehkan guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid secara lebih tepat, serta membantu meningkatkan mobiliti sosial pelajar melalui pemahaman yang jelas terhadap pencapaian akademik mereka. Seterusnya yang keempat ialah pemerkasaan identiti nasional. Isu ini ialah pemerkasaan identiti nasional melalui pendidikan. Jadi kerajaan ini dia telah menetapkan bahawa subjek bahasa Melayu dan sejarah kini wajib lulus. Tidak kisahlah. Jadi untuk sekolah apa ni, untuk pelajar yang berkelebihan tidak berkelebihan, jadi mereka kena lulus untuk semua warga negara, tak memilih jenis sekolah yang mereka. Jadi peraturan ini terpakai bukan sahaja di sekolah kerajaan tetapi juga di sekolah antarabangsa, sekolah swasta serta pelajar yang mengikuti sijil UAC. Jadi langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap murid mempunyai identiti, sejarah dan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menanamkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap negara. Dengan pemerkasaan ini, pendidikan tidak hanya menekan pada ilmu akademik semata-mata tetapi juga membantu warga negara yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berakrobi dalam budaya tempatan, serta menyokong perkembangan sosial dan mobiliti sosial pelajar secara menyeluruh. Seterusnya yang kelima ialah revolusi digital dan STEM 2.0. Jadi pendidikan kini tidak hanya terhad kepada pembelajaran tradisional tetapi menekankan iaitu integrasi kecerdasan buatan iaitu AI dan coding dalam kurikulum. Jadi inisiatif ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran abad yang ke-21 yang relevan dan membolehkan mereka bersedia menghadapi cabaran dunia kerja yang semakin kompleks. Selain itu pendidikan TVET. TVET ni yang nak perkenalkan. TVET ni akan diperkenalkan sejak sekolah rendah.
Jadi, ianya memberikan pendedahan awal kepada kemahiran teknikal dan vokasional. Langkah ini bukan sahaja mengurangkan jurang kemahiran antara pelajar bandar dan luar bandar, tetapi juga meningkatkan kebolehan murid untuk bersaing di pasaran pekerjaan kelak. Jadi, di samping itu, kerajaan telah melaksanakan latihan guru secara besar-besaran untuk memastikan guru dapat menguasai pedagogi moden, termasuk penggunaan teknologi, AI dan kaedah pengajaran interaktif. Jadi, dengan persediaan guru yang mantap ni, proses pengajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Seterusnya, memberi impak positif kepada mobilitas sosial belajar melalui pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan global. Dan akhir sekali ialah isu kecederaan belajar. Di satu lagi isu kritikal ni, yang paling kritikal adalah faktor utama yang menyumbang daripada masalah ini ialah kekangan ekonomi. Di mana murid daripada keluarga berparti berisiko tercicir dan sebelum menamatkan pendidikan mereka. Jadi keadaan ini boleh mengakibatkan mereka menghadapi peluang pekerjaan yang terhad dan berisiko terperangkap dalam kemiskinan generasi. Jadi bagi mengenai isu ini, terdapatlah inisiatif seperti transformasi TS25 yang bertujuan untuk mengubah minda dan model sekolah. Tambahan lagi, peringkat ini juga menekankan pembelajaran iaitu 6C, iaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication, character dan citizenship. Jadi matlamat semua insentif ini adalah untuk mengurangkan kadar kecicilan pelajar. Jadi kita telah menerangkan tentang isu-isu perubahan pendidikan semasa. Jadi kita akan seterusnya akan pergi kepada kesan isu-isu perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Jadi yang pertama ialah pelan induk baru RPM. Jadi kesan kepada pelan induk baru RPM ni lah sebagai satunya ialah kesan positif. Jadi kesan positif dia ialah menghapuskan financial barrier. Jadi financial barrier itu apa yang telah saya letakkan nota tambahan, iaitu financial barrier ialah penghalang kewangan. Penghalang kewangan ni dari segi macam contoh seorang itu golongan miskin, dia hendak melanjutkan pelajaran tetapi tidak boleh kerana apa? Kerana kekurangan kewangan. Itulah penghalang kewangan. Jadi kesan positif pelan induk ni dia akan menghapuskan financial barrier. Jadi dengan pendidikan tinggi percuma untuk B40, status ekonomi keluarga bukan lagi penghalang untuk menjadi profesional seperti doktor atau jurutera. Ini adalah fast track untuk golongan anak miskin keluar daripada kitaran kemiskinan tegar. Jadi pelayanan lancar konsep satu kontinum. Satu kontinum itu apa? Yang saya terangkan tadi ialah satu yang tidak terputus-putus. Lah yang tidak terputus. Contoh kalau dulu kita nampak pada sekolah kan, sekolah rendah, sekolah menengah, yang dan UG itu macam pulau-pulau yang bersaingan. Tapi dalam sistem baru RPM ni, dia akan disambungkan menjadi satu aliran yang lancar. Jadi bayangkan pendidikan itu sebelum ini macam kereta api yang kena tukar. Maksudnya macam dia tidak satu berjalinan. So dengan adanya benda ni, kita dapat menjalankanlah. Jadi dengan cara mudah pendidikan kita ni macam lebuh raya yang panjang dan lurus lah. Kita telah cantumkan balik. Jadi murid cuma perlu pandu terus dan sampailah ke destinasi. Itulah perumpamaannya. Jadi itu ialah satu kontinum memastikan murid tidak hilang arah selepas tamat SPM. Laluan ke universiti sudah dipetakan seawal sekolah menengah. Dan kesan negatifnya ialah persaingan semakin sengit. Inilah kesan negatifnya. Jadi bila pendidikan ni tinggi, semakin tinggi dan mudah diakses, nilai segunung ijazah mungkin menurun. Degree inflation macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni, isu sekarang ni saya lihat dekat TikTok serba sedikit lah. Kebanyakan orang yang memiliki ijazah ni mereka kerja sebagai Grab, pemandu Grab. Kita tak sangkalkan bahawa mungkin memang rezeki tu halal. Tapi di situ kita boleh nampak bahawa degree ni hanya dalam peringkat yang bawah lah. Sebab apa? Sebab mudah diakses. Semua orang boleh dapat degree sekarang ni kan. Okay. Mobiliti sosial mungkin terhenti jika pasaran kerja tidak dapat menyerap jumlah graduan yang ramai. Dan seterusnya ialah perubahan umur dan kemasukan. Jadi kesan positifnya ialah merapat dengan cognitive gap, iaitu kanak-kanak B40 ni biasanya kurang pendedahan awal berbanding anak 20 yang dapat pergi ke pusat pengajian ni lah. Macam pergi ke tuition kan. Kewajipan bersekolah pada umur 5 tahun ni memastikan semua anak Malaysia bermula di garis sempurnaan yang sama. Jadi intervensi ni awal ni apalah macam yang saya tulis dulu. Intervensi awal ialah program terapi pendidikan dan sokongan menyuruh yang diberikan kepada kanak biasanya usia ke 0 hingga 6 tahun yang dikesan mengalami kelewatan perkembangan, kurang upaya atau risiko tinggi. Jadi intervensi awal ini dapat mengenai masalah pembelajaran seperti disleksia, dapat dikesan setahun lebih awal, membolehkan bantuan diberikan sebelum mereka ketinggalan jauh.
Seterusnya ialah kesan negatif ialah beban kos sara hidup walaupun sekolah percuma, kos sampingan, baju, bas sekolah bermula setahun lebih awal. Jadi, apabila mereka ni mula lebih awal, jadi, parents ni kenalah lebihkan, kena tambah lagi pendapatan supaya yalah untuk beli baju, untuk beli perkakas. Jadi ini boleh menjadikan kestabilan kewangan mereka jika tiada bantuan subsidi tambahan. Yang seterusnya ialah pentaksiran ujian standard. Kesan positif dia ialah keadilan ikut keputusan. Apabila keadilan keputusan, sistem ini adalah lebih adil. Murid yang pandai di kampung boleh dikesan melalui keputusan ujian yang telus. Mereka boleh ditawarkan beasiswa atau masuk ke sekolah hebat seperti SBP, MRSM, jadi untuk ubah keluarga. Jadi kualiti sekolah sama rata. Memastikan sekolah di curug kampung pun dan sekolah di bandar mengajar benda yang sama kualitinya. Ni kesan negatif dia ialah suka mengancam murid. Ini lebih kepada guru lah. Jadi murid yang gagal dalam ujian ketika umur 10 tahun, tahun 4, risau akan dicop budak tak pandai. Jadi ini boleh buat mereka hilang keyakinan diri dan merasakan seperti tidak ada masa depan. Yelah, macam tahun 4 kita dah perkenalkan kan dengan ujian untuk tahun 4. Jadi mereka ni mungkin tidak bersedia. Jadi bila tak bersedia, mungkin mereka akan membuat ujian tu secara lebih level. Apabila level, markah mereka pun rendah, markah yang rendah dan cikgu pun mengecop mereka sebaik itu. Tidak kiralah cikgu ke, masyarakat ke, lebih kurang macam itulah. Jadi itulah kesan negatif dia. Seterusnya ialah pemerkasaan identiti nasional. Ada kesan positif lah, senang cari kerja. Bila mahir bahasa Melayu, graduan sekolah swasta lebih mudah dapat kerja dalam pelbagai sektor dan senang bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Ini buka lebih banyak peluang untuk maju ke hadapan. Jadi ini lebih kepada identiti nasional lah, kewarganegaraan. Dia kesan negatif dia ialah pecah belah pendidikan. Orang kaya mungkin rasa perturan ini beban dan pilih untuk hantar anak belajar ke luar negara terus. Kesannya negara kehilangan orang-orang cerdik. Sebab apa? Sebab negara memilih kepada orang yang lebih mahir dalam bahasa Melayu. Jadi orang-orang yang kaya ni mungkin macam belajar macam mungkin biasa. So mereka menghantar anak mereka ke sekolah, belajar ke luar negara. Dan seterusnya ialah revolusi digital STEM 2.0. Di kesan adalah kemahiran gaji mahal. Murid-murid golongan miskin yang belajar AI dan robotik ada peluang dapat kerja gaji besar. Ini cara paling cepat untuk tukar status daripada keluarga miskin jadi keluarga senang. Di kemahiran tangan jadi pilihan. Kemahiran TVET kan, kemahiran tangan jadi pilihan. Dia murid yang tak minat buku boleh berjaya melalui kemahiran teknikal yang diperlukan oleh kilang atau industri besar. Jadi tak kisahlah murid itu macam tak cuma dalam bidang pendidikan, dalam bidang akademik, mereka ada pilihan, iaitu pilihan dalam TVET, iaitu kemahiran. Dan seterusnya ialah kesan negatif jurang peperiksaan teknologi. Jadi kalau sekolah bandar ada komputer canggih tapi sekolah kampung cuma belajar guna buku, jurang antara orang kaya dan miskin besar akan jadi makin besar. Dan seterusnya ialah isu keciciran belajar. Kesan positif ialah murid yang tercicir dapat kembali mengikuti pendidikan, peluang akademik dan penguasaan kemahiran abad ke-21 meningkat. Jadi pelajar lebih bersedia menghadapi pasaran pekerjaan dan itu mobiliti sosial pun meningkat. Ini dapat mengurangkan risiko terperangkap dalam kemiskinan generasi. Kesan negatif ialah murid yang tidak mendapat sokongan masih tercicir, peluang pendidikan terhad, jadi ketidaksamaan peluang antara murid B40 dan lebih bernasib baik kekal. Jadi risiko mobiliti sosial rendah jika isu keciciran tidak ditangani. Secara tuntas dah ada kesan ni lah, perubahan ini mungkin nampak cantik di atas kertas, tapi kuncinya adalah pelaksanaannya adil. Kita tak nak yang pandai makin ke depan, tapi yang tertinggal terus dipinggirkan. Dan seterusnya ialah cabaran pelaksanaan perubahan pendidikan. Di sini ialah cabaran pelaksanaan perubahan pendidikan. Jadi saya akan terangkan serba sedikit cabaran ni secara lebih laju. Jadi yang pertama ialah sumber latihan guru. Salah satu cabaran utama dalam pelaksanaan perubahan pendidikan semasa ialah sumber latihan guru, kekurangan latihan dalam teknologi maklumat dan komunikasi serta pedagogi seperti kecerdasan buatan iaitu AI, coding dan STEM menjadi halangan utama kepada guru untuk melaksanakan kurikulum baru dengan berkesan. Walaupun kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan model latihan, setengah guru masih memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terutamanya bagi mereka yang lebih biasa dengan kaedah pengajaran tradisional. Selain itu, guru kini perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran moden yang menekankan pembelajaran interaktif, kolaboratif dan berdasarkan kemahiran abad ke-21. Perubahan ini meningkatkan tekanan kerja guru kerana mereka bukan sahaja mengajar sahaja pendidikan nasional tetapi juga menguasai kaedah, alat pengajaran digital dan aktiviti praktikal yang kompleks. Tekanan ini boleh menjejalkan keberkesanan pengajaran jika tidak dibantu dengan sokongan yang mencukupi. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan guru mendapat latihan yang mencukupi, berterusan dan praktikal supaya mereka dapat mengaplikasikan pedagogi baru dengan yakin. Jadi dengan persediaan sokongan yang baik, guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran serta memberi impak positif terhadap pencapaian akademik murid dan peluang mereka untuk mobilitas di masa hadapan. Seterusnya ialah
Saya serangkan secara lebih mudah lah. Seterusnya ialah infrastruktur dan kemudahan. Infrastruktur dan kemudahan ni ialah ya, cabaran dia ialah peralatan digital, bilik darjah, moden, TVET awal belum rata. Ialah cabaran dia lah untuk memperkenalkan kan benda ni. Jadi sekolah bandar, sekolah luar bandar dan B40 susah tau. Macam akses kepada teknologi dan fasiliti ni ialah terhad. Ialah mereka mungkin kurang kurang dari segi kewangan ataupun dana kan. Seterusnya ialah kurikulum dan masa. Jadi kurikulum padat, apabila kurikulum padat, guru perlu seimbangkan teori dan praktikal. Di masa pun terhad untuk aktiviti inovasi dan projek murid. Seterusnya ialah kebajikan dan motivasi guru. Jadi, bilik guru kurang selesa, ianya boleh menjejaskan semangat mengajar. Dan kekurangan guru-guru baru, guru sedia ada terbeban, jadi kualiti pengajaran pun terjejas. Dan akhir sekali untuk cabaran ini ialah cabaran kepada murid-murid belajar B40 ataupun OKU masih ada risiko ketinggalan. Kerana apa? Kerana sokongan yang tidak mencukupi. Dari segi apa? Dari segi teknologi, dari segi infrastruktur, penyesuaian dengan teknologi dan kurikulum baru memerlukan bimbingan tambahan. Kita ke topik seterusnya iaitu cadangan penambahbaikan kesan perubahan pendidikan. Inilah cadangan penambahbaikan daripada kesan perubahan pendidikan. Jadi apakah cadangan dia? Ialah yang pertama sekali ialah yang pertama sekali ialah meningkatkan latihan guru. Salah satu cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan kesan perubahan pendidikan ialah meningkatkan latihan guru. Guru perlu disediakan dengan lebih banyak latihan dalam pedagogi baru termasuk pengajaran berasaskan AI, coding, STEM dan TVET supaya mereka dapat menguasai kaedah pengajaran yang relevan dengan kurikulum moden. Selain itu, program pembangunan profesional berterusan untuk guru adalah penting. Jadi latihan ini membolehkan guru sentiasa mengemas kini pengetahuan dan kemahiran mereka. Jadi mereka perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran moden dan mengurangkan tekanan kerja yang timbul akibat perubahan kurikulum. Jadi dengan latihan dan sokongan yang mencukupi, guru dapat mengajar dengan lebih efektif. Seterusnya, memberi impak positif kepada pencapaian murid dan meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Seterusnya ialah pemantauan dan penilaian berterusan. Di pemantauan dan penilaian berterusan ni terhadap pelaksanaan perubahan pendidikan di setiap inisiatif dan program yang diperkenalkan perlu dipantau dengan teliti. Kerana apa? Untuk memastikan ia memberi impak positif terhadap mobiliti sosial pelajar. Jadi selain itu, kajian berkala perlu dijalankan untuk menilai keberkesanan setiap program dan mengenal pasti aspek yang memerlukan penambahbaikan. Jadi dengan pendekatan ini, kerajaan, pihak sekolah dan guru dapat membuat penyesuaian secara berterusan memastikan objektif pendidikan tercapai dan murid juga daripada semua latar belakang dapat memperoleh peluang pendidikan yang sama. Strategi ini juga penting untuk memastikan perubahan pendidikan tidak hanya bersifat sementara tetapi memberi kesan jangka panjang yang menyokong mobiliti sosial pelajar. Seterusnya ialah sokongan keluarga dan komuniti. Jadi, ibu bapa perlu dilibatkan secara aktif dalam pendidikan anak melalui program kesedaran dan bengkel yang memberi penekanan kepada pentingnya sokongan rumah terhadap pembelajaran. Selain itu, kerjasama dengan komuniti dapat menyediakan peluang pembelajaran praktikal kepada murid. Contoh kita boleh membuat aktiviti seperti lawatan industri, projek komuniti, gotong royong ke, dan aktiviti hands on. Tidak kisahlah aktiviti apa, yang penting kan memerlukan kemahiran tangan. Jadi dengan penglibatan keluarga dan komuniti, murid dapat mengakses sumber tambahan, mendapat bimbingan dan motivasi yang berterusan. Seterusnya, meningkatkan peluang kejayaan akademik dan mobiliti sosial mereka. Jadi, cadangan seterusnya ialah pemerkasaan kurikulum dan penilaian. Jadi, kurikulum perlu disesuaikan supaya terdapat keseimbangan antara teori dan aktiviti praktikal yang membolehkan murid menguasai konsep secara menyeluruh dan mengaplikasikannya dalam situasi sebenar.
Jadi, selain itu, penilaian standard perlu diterapkan secara fleksibel supaya ia dapat mengenal pasti potensi setiap pelajar dan menilai pencapaian mereka secara menyeluruh. Pendekatan ini membolehkan guru memberi sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan serta memastikan semua murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Dengan pemerkasaan kurikulum dan penilaian yang berkesan, keberkesanan pengajaran dapat ditingkatkan dan mobiliti sosial pelajar dapat disokong melalui peningkatan pencapaian akademik dan kemahiran praktikal. Dan satu lagi cadangan yang penting ialah pengukuhan sokongan akademik dan psikososial pelajar. Murid yang kurang mampu ataupun AKU perlu diberikan bimbingan dan kaunseling tambahan, ianya untuk memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum baru dan mengatasi sebarang halangan pembelajaran. Selain itu juga, aktiviti tambahan boleh diperkenalkan untuk mengurangkan tekanan akademik. Seperti apa? Seperti program pembelajaran interaktif, sesi mentor-mentee, dan aktiviti kurikulum yang menyeronokkan. Pendekatan ini membantu murid menguasai konsep pembelajaran dengan lebih baik. Ianya meningkatkan keyakinan diri mereka dan seterusnya menyokong mobiliti sosial melalui pencapaian akademik yang lebih tinggi serta penguasaan kemahiran abad ke-21. Dan akhir sekali ialah memperluas akses infrastruktur dan TMK. Jadi cadangan penambahbaikan yang terakhir ini ialah macam saya cakap tadi, memperluas akses infrastruktur dan TMK kan. Jadi sekolah luar bandar dan murid daripada golongan B40 perlu disediakan dengan peralatan digital dan akses internet berkelajuan tinggi. Ianya untuk memastikan mereka mempunyai peluang yang sama untuk mengikuti pembelajaran moden dan interaktif. Jadi selain itu, penambahan bilik khas. Penambahan bilik khas ni iaitu penambahan bilik khas TVET di sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya apa? Supaya aktiviti praktikal dan pembelajaran berasaskan kemahiran dapat dimulakan lebih awal. Langkah ini bukan sahaja membantu murid menguasai kemahiran teknikal sejak awal, tetapi juga mengurangkan jurang kemahiran antara murid bandar dan luar bandar dengan akses infrastruktur dan TMK yang lebih baik. Jadi semua murid ini dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang optimum dan meningkatkan mobiliti sosial mereka melalui pendidikan yang lebih inklusif dan relevan. Jadi itu ialah uh, cabaran itu ialah cadangan penambahbaikan. Di sini saya telah menerangkan bahawa pengenalan apa itu mobiliti sosial dan saya terangkan isu-isu perubahan pendidikan semasa, pilihan induk, perubahan umur kemasukan, taksiran, pemungkasaan internasional, revolusi digital dan STEM, TVET dan isu keciciran belajar. Saya telah kenalkan isu-isu pendidikan semasa ni. Jadi saya telah kaitkan dari segi kesan. Jadi kesan isu-isu perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial, apa kesan dia, kesan positif, kesan negatif, dan seterusnya ialah cabaran. Cabaran dari segi apa? Dari segi terhadap guru, terhadap murid, sumber latihan, infrastruktur. Saya dah terangkan cabaran dan seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Macam saya terangkan tadilah, meningkatkan latihan guru, pemantauan, sokongan keluarga, pemerkasaan kurikulum, pengukuhan sokongan akademik dan psikososial pelajar, memperoleh akses infrastruktur dan TMK. Dan setelah itu semua, saya akan menyimpulkan tentang pembentangan saya pada hari ini. Jadi, apa yang saya boleh simpulkannya ialah secara keseluruhan, transformasi pendidikan semasa di Malaysia melalui rancangan pendidikan Malaysia yang saya ambil tadi, penurunan umur kemasukan sekolah, pengenalan semula ujian standard, wajibnya PM dan sejarah, integrasi AI dan STEM 2.0 yang TVET tadi, serta peningkatan kemajuan guru dan infrastruktur memberi impak besar terhadap mobiliti sosial pelajar. Tidak lupa juga bahawa isu-isu keciciran tadi. Jadi pendidikan bersepadu dan percuma meningkatkan peluang pelajar daripada latar belakang sosioekonomi dah untuk maju. Manakala pendidikan awal kepada kemahiran abad ke-21 dan TVET membolehkan pelajar bersaing di peringkat global.
Penilaian standard membantu mengenal pasti potensi murid dan sokongan guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran, itu Sarawak 2021. Walaupun terdapat cabaran seperti kekurangan guru, infrastruktur terhad dan kurikulum padat, inisiatif ini secara keseluruhan menyokong peningkatan mobiliti sosial belajar dan menjadikan asas bagi mereka menjadi warga negara global yang berdaya saing. Itulah kesimpulan yang boleh saya dapat simpulkan. Ini ialah rujukan saya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.